Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara. Sudah berhari-hari saya selesema. Batuk dan bersin pula tak kunjung sembuh. Saya perlu mengamalkan kebersihan ketika batuk dan bersin. Antara amalan ketika batuk dan bersin ialah saya mestilah menutup mulut dan hidung. Selain itu, saya harus membuang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Seterusnya, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Saya juga perlu elakkan diri daripada berada di tempat sesak. Akhir sekali, saya mesti menggunakan pelitup muka sekiranya perlu. Saya berharap kesihatan saya semakin baik sebelum peperiksaan bermula.